Korang yang mana pakai EV, sebelum korang nak tukar tayar tu, tolong tanya dulu kat kedai workshop tu, dia ada tak rubber jack pad yang macam ni. So rubber jack pad ni korang akan letak dekat bahagian bawah kereta korang. Okay, sebab macam kereta Tesla ni, dekat bahagian bawah ni, dia tak ada tempat untuk dia nak jack kereta ni. So kalau dia direct jack je, ini ialah bahagian bateri tau. So kalau dia jack bahagian ni, bateri boleh rosak ataupun dia punya bahagian bawah ni boleh pecah. So nanti benda ni tak cover warranty, masak korang. So rubber jack pad ni lah function dia nanti korang akan letak dekat bahagian ni. Nanti letak dekat bahagian lubang ni, dan daripada sini barulah jack dekat workshop tu nanti akan naikkan kereta korang. So kalau korang belum ada lagi benda ni, korang jangan pergi main hantar je kedai workshop. Tolong tanya dulu, kalau tidak rosak kereta korang. Paling senang korang belilah satu set macam ni. Boleh tengok dekat dalam beg ori ni. And then setiap kali korang nak pergi workshop lepas ni, bawa je.